Assalamualaikum. Hai semua murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua gembira dan ceria seperti biasa. Baiklah, hari ini cikgu nak bawa awak semua jalan-jalan, ronda-ronda di sekitar jalan raya. Untuk apa? Untuk kita sama-sama belajar isyarat jalan raya. Isyarat jalan raya ada banyak warna. Jadi, kali ni jom ikut cikgu kita belajar papan tanda yang warna merah dahulu. Lepas tu baru kita belajar yang warna lain. Dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, cepat ikut cikgu naik kereta. Jom! Hai murid-murid, jom ronda-ronda dengan cikgu. Kita kenali papan tanda jalan raya berwarna merah. Apa makna papan tanda jalan raya berwarna merah? Papan tanda jalan raya berwarna merah bermaksud sebagai simbol amaran awal kepada pengguna jalan raya. Lihat papan tanda ini. Apa makna papan tanda ini? Ya, ini maknanya berhenti. Lihat papan tanda ini pula. Apa makna papan tanda ini? Ini memberi makna beri laluan. Bagaimana dengan papan tanda ini ya? Ini ialah papan tanda dilarang belok ke kanan. Cuba teka dengan papan tanda ini pula. Apa maknanya? Ia memberi makna dilarang belok ke kiri. Bagaimana pula dengan papan tanda ini? Apa makna papan tanda ini? Ini ialah dilarang masuk. Dan seterusnya. Cuba teka apa makna papan tanda ini? Ini memberi makna dilarang meletak kenderaan. Bagaimana pula dengan papan tanda ini ya? Ini ialah papan tanda dilarang membunyikan horn. Seterusnya, apa makna papan tanda ini? Ini ialah papan tanda kawasan dilarang memotong. Jika jumpa papan tanda ini, apa maknanya murid-murid? Maknanya ialah kawasan dilarang pusing balik. Bagaimana murid-murid semua? Dah kenal papan tanda berwarna merah? Cikgu harap ia memberi ilmu yang bermanfaat kepada kamu semua. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi untuk pelajaran yang seterusnya. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.